Cikgu, cikgu buat apa tu, cikgu? Ha ha ha, kamu tidak kenal saya. Saya Cikgu Hiraki. Dan saya Cikgu Hiraki. Cikgu Hara. Dari semua ni, cikgu akan berjumpa dekat dalam kelas ni. Selamanya. Tapi cikgu, saya nak. Tapi cikgu kalau saya nak berak kencing kat mana? Dekat sini. Dan cikgu seorang je boleh ambil makanan. Kalau nak makanan, kena bagi cikgu RM5 dahulu. Alamak, aku RM5 je. Cikgu, hari ni nak belajar apa? Okey, hari ni kita akan belajar matematik. Okey. 1 tambah 9. 10. Okey. Kalau 6 tambah 9. Alamak. Sekejap. Lupa lah cikgu. Selamat. Selamat apa cikgu? Selamat untuk mati. Buka. Ha, kamu terlambat. Birunya. Siapa ni yang buat? Okey semua. Dah rehat. Kamu tidur lagi. Bangunlah. Dah rehat. Cikgu Hara ke ni? Taklah. Saya Cikgu Hiraki. Cikgu Hiraki. Saya ni baik tau. Mana ni cikgu? Cikgu tak main-main lagi nak cakap. Dah nak cakap apa nak? Tu cikgu. Assalamualaikum. Saya ada berita sedih. Saya akan pindah sekolah esok. Cikgu, hari ni masuk. Hari ni juga. Esok dah pindah sekolah. Kenapa? Sebenarnya saya ada penyakit. Dan saya kena pindah sekolah. Takut kamu semua meninggal. Sakit saya ni berteruk daripada semua. Cikgu, apa benda? Cikgu cakap lah tak boleh. Takut video ni kena ban. Sebenarnya kamu semua ni dari siapa? Dari mana? Saya dari Kelantan. Kamu dari Kelantan. Okey, selamat perkenalan. Tapi kita jumpa tahun depan. Kenapa? Kamu dah tajam 5 dah. Dah. Tajam 5. Takkan 5. Dan saya nak cakapkan untuk semua. Untuk semua, jagalah diri baik-baik. Sebenarnya saya nak cakap satu kataan ni lagi. Jangan lupa tengok filem saya.
Cikgu buat filem juga. Ya. Kelas tahanan Cikgu Hiragi. Tu kan dah ada dah ke cikgu? Tak. Ni versi Roblox. Oh. Tapi nama dia. Bye-bye cikgu. Bye-bye murid-muridku. Bye cikgu. Semoga cepat sembuh. Bye semua. Cikgu. Nak jumpa cikgu lagi. Hai murid-murid. Cikgu. Cikgu dah mana? Cikgu tak. Kamu sekarang dah umur apa? Saya dah tua dah. Cikgu kan. Ingat tak cikgu dulu? Saya cikgu sekolah dekat tempat saya. Tapi kenapa cikgu cepat sangat pindah? Sebenarnya cikgu kena buat filem. Tapi tak tahu lagi nak buat macam mana. Okay geng, terima kasih untuk tengok video kali ni. Ini adalah movie pendek ya guys. Ini sebenarnya tak filem juga. Adalah filem dia. Ini adalah drama sedih ya. Kalau korang tengok tadi ada perkataan yang kelas tahanan Cikgu Hiragi. Korang mesti fikir, lah kan dah ada filem. Okay, ini bukan spoiler. Ini adalah sebuah filem, iaitu nama dia Kelas Tahanan Cikgu Hara. Okay, tapi kalau korang fikir, cikgu lelaki tapi nama Cikgu Hara. So, saya tahu nak nama apa. So, terima kasih untuk tengok video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe, komen dan share. Lagi di video akan datang dan saksikanlah.